3 askar elit di Malaysia. Nombor 1 diakui antara yang terbaik di dunia. Ketiga, Pasukan Khas Udara PASKAU. Ini merupakan pasukan elit tentera udara di Raja Malaysia TUDM. PASKAU bertanggungjawab untuk perlindungan pengkalan udara, operasi mencari dan menyelamat tempur CSAR, pemulihan kru pesawat dan operasi tempur khas yang berkaitan dengan persekitaran udara. Kedua, Pasukan Khas Laut PASKAL. Unit elit tentera laut di Raja Malaysia TLDM ini ditubuhkan pada tahun 1980. PASKAL khusus dalam operasi maritim seperti membentera Selangor, pembebasan tebusan di laut, perlindungan aset pelantar minyak dan operasi penyelamat di laut. Mereka dilatih untuk beroperasi di darat, laut dan udara, menjadikannya unit serba boleh dalam persekitaran maritim. Yang sayang Malaysia, sila hadirkan diri dan beritahu saya sayang Malaysia. Terima kasih. Pertama, Grup Gerak Khas GGK. Ini adalah unit pasukan khas utama Tentera Darat Malaysia TDM. Ditubuhkan pada tahun 1965, GGK dikenali sebagai Komando Beret Hijau dan dilatih untuk operasi khas seperti perang tidak konvensional, penetangan keganasan, sabotaj dan risikan. Mereka adalah antara pasukan yang paling lama berkhidmat dan berpengalaman dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM, malah diiktiraf antara pasukan khas terbaik di dunia.